Okey, pelajar. Sekarang ni kita nak apply konsep muzik dalam permainan keyboard. Ingat, pertama melodi, kita dah belajar melodi. Lepas tu kita dah belajar harmoni. Lepas tu kita dah belajar dynamic, bila nak kuat, bila nak perlahan, bila nak di crescendo, bila nak crescendo, bila nak piano, bila nak apa forte, fortissimo semua pakai. Dalam konsep muzik kita belajar juga tentang form, bentuk. Kan? Ada lagu yang dia AABA, maknanya rangkap 1, rangkap 2 sama. Lepas tu chorus, lepas tu dia balik-balik rangkap 1 yang sama bunyi melodi ni. Jadi dia AABA. Jadi nak membandingkan rangkap-rangkap tu, kalau sama kita kekal lah A. Bila chorus kita nakkan dia punya apa tu tekstur dia berbeza, kita tekanlah B. Sebab dekat keyboard ni dia membandingkan antara A dengan B tu dari segi dia punya rhythm, dia punya accompaniment dia berbeza, lebih tebal. Maksudnya alat-alat muzik digunakan lebih banyak, ataupun alat muzik yang apa tu melodi ataupun counter dia lebih lebat. Lebat tu dia punya tekstur dia lebih rich, lebih banyak, dia lebih berat, dia lebih itu, dia tak ringan. Contoh kita tengok untuk main A dengar main A macam ni the drum. Okey, dengar main B. Dia punya string punya apa? Main A balik. Nampak tak? Nampak berbeza dia punya tekstur dari segi form tu. Boleh? So sekarang ni saya akan tunjuk tadi, yang saya dah tunjuk tadi ialah tangan kiri. Sekarang ini kita nak main kedua-dua tangan. Kedua-dua tangan. Ini memerlukan latihan anak-anak. Kalau kau tak berlatih, memang kau tak akan dapat. So kena all out. Double up kau punya effort, kau punya usaha. Contoh saya akan tutup. Semua angka-angka ni korang kena hafal tau. 005. Ingatkan saya. Catat sikit. Pakai kertas supaya nanti awak biasa dengan benda ni. Cepat sikit tu. Apa nama budak ni? Hour. Catat dekat sini sekejap. Okey. Ambil dia punya style. Tulis kat sini style. 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 Awak ambil 005. Okey. Lepas tu voice. Voice ambil 001. Plus tekan dual voice. DV. DV je. Okey. Lepas tu tempo. Ambil 100. Benda-benda macam ni selepas ni kau dah ada dah. Lagu-lagu yang nak main tu, you all nak pilih lagu apa based on ni. Mesti ada style, ada voice, ada tempo. Lepas tu cara dia, saya tutup daripada awal. Jom. Cara dia. Mula-mula kita on. Sebelum tu kita dah tahu lah apa material kita, apa kita punya tas lagu tu. Okay, kita on. Dah on, bagi panel ni bergerak semua. Nampak? Tab, okey dah ada. Mula-mula tekan style. Berapa style ni? 005. Pump dah ada. Berapa tempo? 100 dah ada. Apa dia nak? 2 dah ada. Touch response ni mesti ada 2 dah ada. Okey. Lepas tu kita check. Accompaniment dah on belum? Kat sini? Belum. Tekan. Dah ada. On. Lepas tu kita check pula intro. Intro dah ada. Tapi nak A nak B? A lah. Tekan kat main ni dah dapat A. Lepas tu kita nak mula, kita tak boleh tekan tadi. Kita kena ada blink. Blink synchronize. Maksudnya kita sentuh je dia bunyi. Kita tekan start sing. Sing start. SYNC. Nampak tak? Okey. Kita blink Okey, lepas tu dalam intro dia mungkin bagi 2 bar, dia bagi 3 bar atau 4 bar. 4 bar kita boleh cam bunyi dia. Sebab tu dekat sini dia bukan C1 C2 dah. Dia dah pergi C5 C6 dah. Lihat okey. So kita tekan chord yang pertama adalah C, kata dalam lagu tu. Tekan. Dia jalan lah. Lepas tu kita agak.
Bila dah masuk. Okey, ini pun kita